Drama Sujud Terakhir Encik Norman mengisahkan tentang Emma Khairuddin, seorang usahawan kosmetik berpengaruh yang telah dinobatkan sebagai usahawan terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Di sebalik kejayaan dan pengaruhnya, Emma berdepan tekanan daripada suaminya Norman Tanzri Said Mustafa yang berhasrat membawanya menunaikan umrah sebagai usaha mendekatkan diri kepada agama. Namun, pelawaan itu dipandang remeh oleh Emma yang selama ini terlalu terikat dengan urusan duniawi dan meminggirkan nilai keagamaan. Sikapnya yang keras kepala, angkuh dengan kejayaan dan kurang menghormati suami mencerminkan kepribadiannya yang dibentuk oleh obsesi terhadap status dan pengaruh. Demi kelangsungan perniagaan, Emma sanggup membina imej sempurna dan reputasi palsu agar terus dipuja para pengikut di media sosial yang menjadi pelanggan setia produknya. Keadaan itu membuatkan Norman merasakan dirinya telah gagal membimbing Emma sebagai seorang isteri. Takdir kemudian menimpa Emma dengan ujian paling besar apabila Norman terkorban dalam nahas kapal terbang bersama isteri kedua rahsianya, Alisa, yang juga merupakan bekas pembantu dan sahabat rapat Emma. Kematian itu menjadi tamparan hebat buat Emma yang merasakan dirinya bodoh kerana gagal menyedari hubungan poligami suaminya dengan orang terdekatnya sendiri. Dalam usaha membina semula kehidupan selepas pemergian Norman, Emma berdepan satu lagi kebenaran pahit apabila mengetahui suaminya mempunyai anak-anak lain secara rahsia. Dipaksa menjaga mereka, Emma mendapat tahu bahawa salah seorang daripada anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Sedikit demi sedikit, hati Emma yang keras mula dilembutkan oleh kepolosan dan ketabahan anak-anak itu. Dalam perjuangannya menghadapi ancaman undang-undang dan pergolakan emosi yang berpanjangan, Emma tanpa sedar memulakan perjalanan menuju keampunan, keimanan dan penemuan semula diri yang akhirnya memuncak dalam satu detik yang mengubah jiwanya pada malam suci 27 Ramadan. Dari perspektif pengajaran hidup, keseluruhan cerita ini menekankan bahawa manusia sering diuji melalui perkara yang paling disayangi. Emma kehilangan suami, reputasi dan kestabilan emosi sebelum menemui dirinya semula. Tragedi demi tragedi dihadapi Emma menjadi cermin bahawa hidayah sering hadir melalui kehilangan dan penderitaan, bukan kemewahan. Kisah ini juga menekankan bahawa keinsafan sejati lahir apabila seseorang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dari perspektif keibuan dan kekeluargaan, sebagaimana yang dihadapi Emma yang diamanahkan menjaga anak-anaknya, memperlihatkan bahawa hubungan darah dan tanggungjawab keluarga mampu melembutkan hati yang paling keras.